Korang tak rasa hina ke? Yang keduanya tentang pesta arak. Saya setuju. Suasana sekolah itu mesti mengelakkan daripada, walaupun selepas sekolah, dewan sekolah, pandangan saya, tidak harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah. Kerana walaupun dikatakan ini disewa oleh badan bebas, umpamanya, dan ada arak, ada perjudian, ini bukan mendidik anak-anak. Jadi melanggar konsep dan falsafah pendidikan kita sendiri. Aku nak tanya ahli-ahli parlimen yang beragama Islam dalam kerajaan Madani pada hari ini. Korang tak rasa hina ke DAP buat kepada PMX macam ni? Korang semua ni tak ada telur ke? Sampai tak ada seorang pun yang berani bangun menentang DAP. Korang tak rasa hina ke? Tiba-tiba Lim Guang Eng yang baru saja diberi pasport, yang baru saja dilantik menjadi pengerusi ASEAN China, walaupun kes rasuah masih lagi belum selesai, boleh dia bagi warning kepada PMX, jangan dijolok sarang tebuan. Mana jago-jago dalam UMNO yang dulu mengatakan DAP menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan dalam perlembagaan negara kita? Mana? Ni Ashraf Wajidi mana? Yang dulu kau beria-ia sangat mengatakan DAP menerima segala 10 syarat sebelum termaterainya kerajaan perpaduan. Mana hari ini? Kita kena buat perjanjian. Kalau mereka setuju untuk bersama dan membentuk kerajaan perpaduan, jangan sentuh soal Islam. Betul. Hormat Islam agama persekutuan, perkara 3. Ya, ini perjuangan UMNO. Ini perjuangan UMNO.